kita dalam Quran ni ada dua. Ayat mutasyabihat, ayat muhkamat. Ayat mutasyabihat ni ayat kesamaran. Ayat kesamaran ni ayat yang tak boleh kita buat hukum, tak boleh dibuat hukum, perlu ditakwil, perlu diletak makna. Dia memerlukan ayat mutasyabihan, dia memerlukan makna. Jadi ulama letaklah makna yang sesuai, layak bagi Allah. Tu ayat mutasyabihat kan datang, perlu ditakwil. Lepas tu ada satu lagi ayat muhkamat. Ayat muhkamat ni ayat yang boleh dibuat hukum. Ayat muhkamat ni ayat yang boleh dibuat hukum. Contoh tu ayat-ayat yang kita tahu lah, ayat tu terang cerita Allah suruh ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salat, suruh sembahyang ke apa lagi, ayat suruh puasa. Semua tu ayat terang menerang, tak ada masalah, tu boleh buat hukum. Cuma ayat kesamaran tangan Allah ke atas arasy, tu ayat mutasyabihat, perlu ditakwil, perlu ditakwil.